Okey, selamat pagi, salam sejahtera semua. Saya Albert Tay. Pertama sekali, saya ingin menekankan di sini, jangan sekat suara kami. Jangan sekat kebebasan media. Kami bukan penjenayah. Kamu sekat itu sindiket judi ke, sindiket seks ke, itu memang patut. Tapi kami hanya mengulas berhubung kegagalan dia. Kami mengupas kesalahan, salah laku mereka. Jangan sekat kita. Kita adalah rakyat Malaysia. Yang termaktub dalam perlembagaan, rakyat adalah bebas bersuara. Itu pertama. Yang kedua, jika mereka sekat lagi, ini adalah satu amaran tegas daripada saya. Jika mereka sekat lagi, saya akan datang balik ke sini. Saya akan datang balik berhimpun di sini untuk menyampaikan suara saya sekali lagi. Jangan, itulah pesanan saya. Seterusnya, silakan Fidah. Okey, saya Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat tengah hari semua. Saya Rafidah Ibrahim. Hari ini sebenarnya himpunan yang dibuat hari ini saya nak tegaskan di sini di mana kerajaan yang ada hari ini sebelum ini mereka adalah pembangkang yang bagus di mana mereka sendiri meminta sangat menegaskan untuk meminda Akta Seksyen 233 dan juga Akta Hasutan. Tetapi hari ini untuk itu adalah untuk kebebasan bersuara, rakyat bebas bersuara. Tetapi hari ini bila mereka menjadi kerajaan, suara kami disekat. Apa yang berlaku kepada saya, bukan saja Facebook saya dihilangkan, tetapi akaun TikTok saya telah pun dihantar ke luar negara. Maksudnya luar negara je boleh tengok. Video-video saya di Malaysia dah tak boleh tengok. Sedangkan kita tahu, kita ni sebagai rakyat, macam mana kita nak panggil media massa untuk menyampaikan perkara-perkara yang sepatutnya apa yang kita nak sampaikan. Dan saya minta maaf cakap, kadang-kadang ada kalanya perkara sebenar tidak disampaikan dengan jelas apa yang berlaku pada rakyat. Jadi kami ni berusaha menggunakan media sosial kami untuk menyampaikan perkara sebenar di mana sekatan-sekatan yang telah dibuat yang tak disampaikan. Jadi hari ini apa yang kami nampak adalah suara rakyat disekat. Kalau kami cakap lebih-lebih dikenakan Akta Hasutan. Kalau kami cakap lebih-lebih dikenakan Seksyen 233. Dan satu perkara lagi saya nak bagi tahu, banyak hari ini kerajaan hari ini menggunakan 3R. Di mana 3R itu? Sedangkan royalty, tentang race, religion. Benda tu tidak berlaku pun. Kerajaan apa? Di bawah apa? Royalty ke? So, kenapa bila rakyat kritik kerajaan hari ini ataupun kami ni mencari penyelesaian, kenapa kerajaan tidak menyelesaikan benda tu? Sebaliknya menutup suara rakyat. Jadi itu macam Albert Tay cakap tadi, kalau sekali lagi mereka mengusik lagi rakyat ni, nak dekat PRU ni. Nak dekat PRU, kalau mereka usik lagi, kita semua rakyat akan berkumpul lagi kat sini, betul? Betul! Dan kalau mereka ni tak nak berubah, kita akan tukar undi, betul? Betul! Itu pesanan daripada kami rakyat Malaysia. Ya. Okay. I want to give my statement, say that we are one of the most country which has asked for the censorship from the social media. This is a report from the Transparency Report deployed from the Facebook and also from the TikTok. So Facebook is the most, about 37,000 from last year. So we are actually one of the top. Yeah. We are actually one of the top of the world. You know, this is a shame of the Malaysians and the people who vote for the suara of the Bebasan. So and this is a shame. So 我要告诉大家的话，马来西亚是其中一个被国际媒体呢报道说，我们的政府要求他们下架最多贴纸、最多内容的一个国家。是全世界第一哦！大家如果没有看可以不信的话，可以回去看一看这个数据。所以我想这个呢，对于所有马来西亚人来说，对于我们的这个国际那个形象来说，都是一个很糟的一个表现来的。所以在这里要呼吁全马的人民，要继续的施压，把我们的言论自由，捍卫我们在这个国家继续发声的声音。谢谢大家。Terima kasih sudah tak ada suara, minta maaf dulu. Selamat tengah hari kepada semua. Kerana sudi datang ke sini bersama kami. Kita turun badang hari ini hanya nak hantarkan satu message yang jelas sahaja, iaitu kita bukan kita rakyat Malaysia. Kita bukan nak turunkan kerajaan ke apa. Saya percaya ke hampir semua yang datang pada hari ini adalah penyokong saya sudah lupa nama Pakatan Harapan. Sebab
Sekarang pakatan sampai terlupa. Saya dah lama tak sebut nama, nama Pakatan Harapan ini masuk ke minda saya. Sebab memang sudah tak ada harapan. Saya penyokong tegar untuk Pakatan Harapan. Saya berkempen untuk mereka, saya berceramah untuk mereka, saya mengkumpul terma untuk mereka. 1 sen saya pun tak ambil. Kenapa hari ini saya menjadi pengkritik madani kerajaan yang baring tegas? Sebab mereka buat salah. Itu sahaja. Sehingga hari ini Azam Baki tak ada hal lagi. Berapa banyak laporan, berapa banyak bukti telah menunjuk kepada dia. Corporate mafia, Albert Day, skandal Sabah, tak ada satu hal pun. Dia sekarang ada berita lagi dia nak menjadi senator. Kenapa dia nak menjadi senator? Dia nak jadi menteri. Ya. Itu sahaja. Sebab sekali anda menjadi menteri, anda ada satu payung protect anda. Itu sahaja. Jadi, kita turun barang di sini, kita hantar message kepada kerajaan. Penakut adalah kerajaan Madani, bukan rakyat Malaysia. Kita tak ada kuasa, tapi kuasa kerajaan Madani datang daripada rakyat. Betul. Hormat rakyat, jangan tekan rakyat. Tengok berapa susahnya hidup rakyat Malaysia sekarang. Diesel sampai RM6. Kita pengeluar minyak, harga diesel lagi mahal daripada Thailand. Berapa lucunya. Jadi harapkan semua rakyat Malaysia bangkit. Bangkit untuk memberitahu kerajaan anda telah buat salah. Bangkit untuk menyelamatkan tanah air kita yang tercinta ini. Terima kasih. Ya. Terakhir sekali, saya ingin menekankan satu perkara. Jika sekiranya kandungan sosial media kami berbau hasutan ataupun berunsur fitnah, serah kepada pihak berkuasa untuk siasat. Bukan kamu suka-suka sekat tutup akaun kami tanpa dimaklum. Ini adalah perangai Samsung. Apa yang mereka buatkan? Surat pun tiada satu. Surat rasmi pengmaklumat pun tiada satu. Ini adalah keterlaluan, namanya kurang ajar. Okey? Itu aja. Silakan. Selain daripada ceramah yang diadakan pagi ini, ada apa-apa memorandum ke akan diserah kepada pihak kementerian? Tidak. Kita hanya datang ke sini berhimpun untuk sampaikan mesej kita kepada ini dua ekor inilah. Saya rasa sudah cukup lah. Saya rasa dia tengok media. Sebab kan dia menteri media. Dia pasti tengok. Dia tengok sekarang ini live ni. Pasti dia tengok. Kan? Biarlah dia malu sendiri sekarang. Ya. Boleh ucap sikit Malik Ustaz. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang menjayakan program hari ini. Jadi saya ni secara personally lah, saya memang orang yang terlibat dalam parti politik. Tapi hari ini saya datang secara personal. Dan seruan Albert tadi, okey enak saya ulang sekali lagi. Seruan Albert tadi, kalau dia masih buat benda yang sama, sekat, halang suara rakyat, next ni bukan sahaja influencer yang turun. Dan insya-Allah saya usahakan supaya semua jentera parti politik perbankan juga akan turun akan datang. Dan saya yakin kalau ini kita gerakkan, insya-Allah kita akan tengok lautan manusia akan turun, insya-Allah. Itu saya punya komitmen lah. Jadi insya-Allah Terima kasih. Albert seru tadi dan sahabat kita lain yang seru tadi, insya-Allah selepas ni saya akan sambut. Saya akan gerakkan jentera-jentera parti bersama, insya-Allah. Terima kasih. Tamil sikit. Ini satu Malaysia nampak. Inilah ideologi satu Malaysia. Mana ada resis kan? Mana kita resis? Rakyat tak pernah resis. Itu agenda politik. Rakyat tak pernah resis. Anda kena ingat satu kami turun hari ini ini cara diajar oleh mereka. Dulu mereka ajar. Betul. Mereka ajar kami macam mana turun. Sekarang hari ini kami turun, tapi kami turun dengan adab. Kami ada budi bahasa. Kami tahu. Bukan macam dulu mereka terbalikkan kereta polis. Kami tak akan buat macam tu. Kami rakyat yang ada adab, kami boleh fikir. Dan ini taktik yang mereka ajar kami sedang guna. So jangan marah pada kami. Rakyat kena insaf. You kena tukar. Kalau tak, kami akan turun, kami akan tumbangkan anda, kami akan tendang anda semua keluar. Itu saja harap. Itu satu harapan, amaran sangat penting kepada anda semua. Dan dalam bahasa Tamil வணக்கம் அனைவருக்கும். இன்று நாங்கள் ஒன்று கூடியது மக்களோட குரலை தடுக்கிறாங்க. மக்களோட குரலை தடுக்கிறத நாங்கள்லாம் எதிர்க்கிறோம். இந்த 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 வேலையை அவர்கள் தான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. இப்போ இருக்கிற அரசாங்கம் தான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க.
அதை மீண்டும் நம்ம அவங்ககிட்ட சொல்லி திருப்பி வலியுறுத்துறோம். திரும்பவும் மக்களை அழுத்தாதீங்க, மக்களை துன்புறுத்தாதீங்க, மக்களோட குரலை நிப்பாட்டாதீங்க. நிச்சயமாக நான் வருவோம், எதிர்ப்போம். இது இப்போதுமே நடக்கும். அரசாங்கம் மனதில் வச்சுக்கொள்ளுங்க, மக்களை தடுக்க முடியாது. நன்றி, வணக்கம். Walaupun saya tak tahu saudara saya cakap apa, tapi saya sokong. Saya sokong ya. Dia satu keluarga, satu Malaysia. Jenis sikit. Ah. Reform mati! Reform mati! Reform mati! 烈火已灭！烈火已灭！烈火已灭！ Bebas, bebas! Bebas, bebas! Suara rakyat! Suara rakyat! Bebas, bebas! Bebas, bebas! Suara rakyat! Suara rakyat! Terima kasih. Terima kasih.